Selamat datang semua. Hari ni kita akan tengok apa yang best pasal Laravel 12. Kalau korang nak bina website power tapi dengan cara yang lagi senang dan cepat, inilah tempatnya. Jom kita fahamkan sama-sama salah satu tool paling hebat untuk web development sekarang ni. Okey, jom kita jujur sikit. Korang pernah tak rasa macam, alamak, kena tulis kod yang sama lagi? Untuk setiap projek baru, benda yang sama je kena buat. Letih kan? Rasa macam buang masa pun ada. Kat sinilah Laravel datang menyelamat. Framework ni memang direka khas untuk selesaikan masalah tu. Ia automasikan semua kerja-kerja leceh yang berulang-ulang, so kita sebagai developer boleh fokus kat benda yang lagi best. Macam mana nak create feature baru yang gempak atau selesaikan masalah yang betul-betul penting. Kan best macam tu? So, apa benda sebenarnya Laravel ni? Senang cerita, ia macam satu set tool dan peraturan untuk bina aplikasi guna PHP. Dan ia guna satu konsep power yang dipanggil MVC atau Model View Controller. Cuba bayangkan macam ni. MVC tu macam uruskan sebuah restoran. Model tu ibarat dapur. Dia yang uruskan semua data dan bahan-bahan. View pula itu ruang makan, tempat pelanggan nampak hidangan yang dah siap. Dan controller, itulah pelayan. Dia ambil order dari pelanggan, hantar ke dapur dan bawa makanan ke meja. Konsep inilah yang buat kod kita jadi super kemas dan tersusun. Kenapa Laravel ni popular sangat kan? Ada beberapa sebab utama. Pertama, ia senang gila nak belajar, even untuk orang baru. Dokumentasi dia pun clear. Kedua, dia datang siap dengan macam-macam feature power. Macam sistem login, routing, semua dah ada. Jimat banyak masa. Lepas tu, community dia, besar gila. Kalau korang sangkut, ada beribu orang sedia nak tolong. Dan paling penting, security dia memang dah siap sedia untuk lindungi app korang dari ancaman cyber. Okey, Laravel ni bukan jenis yang duduk diam. Dia sentiasa upgrade, sentiasa jadi lebih baik. Dan sekarang, kita dah ada versi terbaru, Laravel 12. Jom kita bedah siasat sikit apa yang baru dan best dalam versi ni. Jadi, apa yang special sangat dengan Laravel 12 ni? Pertama sekali, performance dia lagi laju. Maksudnya, website korang akan load lebih pantas. Lepas tu, dia sekarang lagi mesra dengan front-end framework macam React dan Vue. Nak integrate tu jadi lagi senang. Ada juga tool-tool baru yang tolong kita develop lagi cepat. Dan last kali, cara dia handle database pun dah di-upgrade jadi lagi efisien. Kuranglah kerja-kerja leceh untuk kita. Dah cukup kita sembang pasal teori. Sekarang, jom kita tengok sendiri macam mana nak start. Percayalah, nak mulakan projek pertama dengan Laravel ni, senang je. Serius, 3 step je. First, install Composer. Anggap je Composer ni macam App Store untuk kod PHP. Kedua, buka terminal korang dan type satu komen simple untuk create projek baru. Lepas tu, masuk folder projek tu dan type satu lagi komen untuk start server. Boom! Projek korang dah up and running. Senang kan? Okey, sekarang jom kita kenal sikit bahan-bahan rahsia dalam Laravel. Ini adalah konsep-konsep asas, ibarat tulang belakang untuk setiap app yang kita bina. Kalau korang faham benda-benda ni, percayalah, korang dah on the way nak jadi pro. Yang pertama, routing. Routing ni macam receptionist untuk website korang. Bila ada orang datang ke satu URL, routing ni yang akan tentukan, okey, awak nak pergi ke page mana, saya akan bawa awak ke sana. Dan semua arahan ni kita letak dalam satu file je, senang nak manage. Tengok kod ni, senang sangat nak faham kan? Maksud dia macam ni je. Hey Laravel, kalau ada orang lawat halaman utama, tolong tunjukkan dia file view yang nama dia welcome. Simple, logic dan sangat clean. Next, kita ada Blade. Blade ni, memang game changer. Ia macam kuasa sakti yang bagi kita letak kod PHP dalam file HTML tapi dengan cara yang super kemas dan simple. Tak payah dah nak pening kepala dengan kod PHP yang serabut macam Miss Spaghetti tu. Contohnya macam ni. Nampak tak double curly bracket tu? $name, itulah cara Blade nak paparkan data. Jauh lagi kemas dan sedap mata memandang berbanding kod PHP biasa kan? Okey, sekarang kita cakap pasal database migrations. Ini feature yang sangat power. Fikirkan ia macam version control atau Git, tapi untuk database korang. Daripada tulis kod SQL yang panjang berjela, korang just define structure table dalam file PHP. So, kalau ada team, semua orang boleh follow je perubahan database tu dengan senang. Dan nak mulakan pun senang, cuma type satu komen macam ni. Nampak tak perkataan artisan tu?
PHP Artisan ni macam pisau Swiss Army untuk developer Laravel. Hampir semua benda kita boleh buat dengan Artisan. Sangat-sangat membantu. Dan sekarang Eloquent ORM. Kalau migrations tadi macam arkitek database, Eloquent ni pula macam penterjemah yang fasih. Dia tolong kod PHP kita bersembang dengan database. So, kita tak payah pening-pening tulis query SQL yang complicated. Kita just cakap dengan Eloquent dan dia akan uruskan selebihnya. Tengok ni, cantik kan kod dia? Kita create je satu objek user, letak nama dia, lepas tu panggil method save. Itu je. Belakang tabir, Eloquent yang akan uruskan semua kerja-kerja SQL untuk simpan data ni. Memang Eloquent betul kan? Okey, app kita dah siap, kod dah cun. Apa lagi? Mestilah kita nak tunjuk kat dunia kan? Jom kita tengok macam mana nak deploy atau livekan app kita ni ke internet. Secara asasnya, ada dua jalan utama yang korang boleh pilih. Pertama, guna platform terurus macam Laravel Forge atau Heroku. Yang ni senang sebab diorang yang uruskan semua benda teknikal pasal server. Korang cuma perlu fokus pada kod. Pilihan kedua, korang set up server sendiri. Yang ni bagi korang kawalan penuh, tapi korang jugalah yang kena jaga semua benda dari A sampai Z. Jadi, pilihan di tangan korang ikut keselesaan dan kepakaran. So, apa kesimpulan kita hari ini? Senang je. Laravel, especially versi 12 ni, memang satu framework yang power. Ia buat kerja-kerja development jadi lagi senang, lagi cepat dan, jujurnya, lagi seronok. Tak kisahlah korang ni baru nak start atau dah lama dalam bidang ni, Laravel bagi kita kuasa untuk bina apa saja yang kita boleh imagine. Sekarang, dengan semua tool power ni kat tangan korang, soalannya bukan lagi boleh ke tak, tapi apa yang korang nak bina? Mungkin blog peribadi, atau satu platform e-commerce, ataupun mungkin a bit idea yang akan ubah dunia. Semuanya terpulang pada korang. Sky's the limit.